Ada sebuah pintu di syurga nanti yang akan dikhususkan hanya untuk orang yang melazimi ibadah puasa ketika di dunia. Golongan ini akan masuk ke dalam syurga kerana istiqamah dalam berpuasa ketika di dunia dahulu. Mereka berpuasa dengan penuh ikhlas di bulan Ramadan, puasa sunat Isnin Khamis, puasa hari putih, puasa hari Arafah, puasa 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Apakah nama pintu ini, sahabat semua? Pintu ini dinamakan sebagai Ar-Rayyan, sebuah pintu yang dihaskan untuk orang-orang yang berpuasa, di mana malaikat yang menjadi penjaga kepada pintu Ar-Rayyan ini akan memanggil orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu puasa ini. Dan setelah habis semua orang yang istiqamah berpuasa melalui pintu ini, maka malaikat akan menutup pintu ini dan tidak akan ada orang yang akan masuk melalui pintu ini lagi. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di syurga ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk bagi orang yang berpuasa di hari kiamat nanti. Tidak akan masuk daripada pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Akan disuruh oleh penjaganya, di manakah orang yang berpuasa, maka mereka yang berpuasa membangun memasukinya. Tidak ada yang akan memasukinya melainkan mereka sahaja. Apabila mereka memasukinya, pintu itu akan ditutup, maka tiada siapa lagi yang akan dapat memasukinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nombor 1896 dan Muslim nombor 1152. Mengapakah pintu ini dinamakan Ar-Rayyan? Syekh Mullah Al-Qari menjelaskan bahawa maksud Ar-Rayyan itu sama ada dirinya sendiri tidak merasa dahaga kerana terdapat banyaknya sungai-sungai yang mengalir, bunga dan buah-buahan yang berada di sampingnya, atau kerana yang sampai kepadanya memasukinya akan hilang rasa dahaga pada hari kiamat. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pula menyatakan bahawa nama pintu Ar-Rayyan itu berasal dari kalimah Ar-Ray yang bermaksud tidak berasa dahaga, kerana sememangnya apabila kita berpuasa, perkara yang paling berat adalah dahaga berbanding lapar, dan sebab itulah ianya diberikan nama Ar-Rayyan. Di dalam hadis ini juga dapat dilihat bahawa malaikat yang menjaga pintu Ar-Rayyan ini akan memanggil-manggil orang-orang yang melazimi ibadah puasa, dan ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan kepada mereka dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, jika kita menghadiri sebuah majlis perkahwinan dan tuan rumah menyantuni kita dengan memanggil-manggil dengan penuh mesra untuk masuk ke dalam rumahnya, dan kita juga berasa seronok dengan sikap ramah tuan rumah itu kerana memuliakan kita. Ini baru dunia sahaja kita sudah rasa seronok dimuliakan. Bayangkanlah di syurga nanti, malaikat memanggil-manggil kita untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Allahu Akbar, betapa indahnya ketika itu. Di akhir hadis ini, Nabi SAW memberitahu bahawa pintu ini akan ditutup setelah habis semua orang yang berpuasa melaluinya, yang bermaksud pintu ini hanya khas untuk orang yang berpuasa dan menunjukkan bahawa betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang melazimi ibadah puasa semasa berada di dunia. Untuk pengetahuan semua juga, jumlah pintu di syurga nanti adalah sebanyak 8 buah pintu, dan Ar-Rayyan adalah salah satu daripadanya. 7 pintu yang lain mengikut pendapat para ulama dari sebuah hadis riwayat Al-Bukhari adalah pintu solat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu aiman yakni pintu golongan tanpa hisab di akhirat nanti, pintu memaafkan orang lain dan menahan marah, dan pintu zikir la haula wala quwata illa billah. Dalam syurga itu ada 8 pintu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3257. Kesimpulannya, sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang melazimi ibadah puasa dengan sebuah pintu di syurga yang bernama Ar-Rayyan. Oleh itu, saya mendoakan diri saya dan sahabat semua akan masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan atau pintu-pintu yang lain. Amin ya Allah.